Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Weh, beria tak? Beria tak? Korang suka tak beria macam ni? Korang suka tak beria macam ni? Assalamualaikum. Sorry. Yang diusulkan Tuan Pengerusi Majlis. Dah start. Yang berbahagia. Okay. Hai Mi. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat menyaksikan live Kopi dengan Kak Fin dibawakan khas oleh Kopi Juna. Dapatkan Kopi Juna anda melalui beg kuning di bawah. Temui kami setiap hari Selasa jam 9 pagi. Jangan malu-malu. Untuk sesi santai penuh cerita, inspirasi dan perkongsian yang dekat di hati. Sepanjang live berlangsung, jika anda ada pertanyaan, typekan di ruangan komen, nanti saya akan ajukan kepada Kak Fin. Bersama saya Siti Hawa dan host utama kita, Fin Jamal. Jom kita mulakan pagi anda dengan secawan kopi dan perbualan yang bermakna. Yeah. Sebelum tu nak cakap, hari ni tak ada lama. Biasanya kan 2 jam kan. Tapi hari ni sejam lebih je sebab akak habis tadi, akak kena pergi ke airport. Ada orang pergi Kedah. Ada orang Kedah kat sini. Akak pergi Kedah. Fuyo ada studio. Tak. Dalam rumah. Kita dalam rumah. Ni tempat Pok Juna ni. Jadi waktu-waktu sini je kita boleh buat. Nanti Juna dah balik sekolah dah tak boleh dah. Betul. Okay. Jom. Okay. Untuk tajuk hari ni, kiriman daripada Izzatul. Kita bacakan. Sebelum tu, sabar. Bukan, dia macam ni. Okay, sebelum tu kita kena ada engagement. Maksudnya, okay, first things first. Macam apa pendapat korang tentang kita punya setup? Korang suka tak? Kalau melebih-lebih, kita tak buat lagi minggu depan. Minggu lepas kan kita buat dekat dalam bakery. So minggu ni kita dekat ruang tamu. Melebih-lebih tak? Ya ampun, jom. Tak nak kita orang ni gabung ni. Cantik saya tak kalau perlukan videographer kat sini. Kau jangan lebih. Okay. Alright, kita 2 orang je tau. Kita kalau mana-mana korang kena cakap apa yang korang nak kita upgrade. Tolong bagi tahu kita orang tahu sebab kita orang ni memang daripada zero. Kita background tak apa-apa. Hawa background apa? Business admin. Aku literature. Aku tahu benda-benda macam ni. Kita minum kopi Juna kat ni. Ya ke ya Cik? Hai ya Cik. Ya. Skinny merah bawah jubah tak? Payung. Okay, silakan kita masuk ke soalan baru. So setiap kali, setiap minggu kita akan bacakan soalan-soalan. Kalau korang ada email kita orang ke apa benda. So apa-apa tanya je. Alright? Okay, let's go. Kalau masa dalam live ni pun baru terfikir takut lupa apa topik tu nanti, boleh je email direct dekat kita, Kopi dengan Kak Fin, KOPIDENGAN KAKFYNN@gmail.com. Ni kata kurang roti je. Nanti kita letak baker bok kat sini ni. Okay. Alright. Bismillah. Okay. Sekarang ni sebelum kita bagikan dia punya tajuk, ada 2 cerita yang akan saya ceritakan. Yang mana cerita ni saya dapat daripada social media sebelah lah. Okay, cerita yang pertama ni cerita yang domestik punya cerita, dalam negara punya. Dia luahan dia adalah, tahun ni aku rasa tenang sangat. First time aku sebagai scapegoat child tak raya dan datang open house family sendiri. Yang ni daripada Fatin lah. Okay, cerita yang kedua, cerita luar negara punya. Yang luar negara ni tapi saya melayukan dia ya. Jadi kena baca. Okay, yang ni dia punya luahan adalah, saya pelajar straight A. Tak ada masalah undang-undang, wakil sukan sekolah peringkat tertinggi, bekerja sepenuh masa cuti musim panas dan hujung minggu, beli kereta sendiri, dapat beasiswa ke USC. USC ni stand for University of Southern California. Tapi betul. Ayat yang aku dapat, you were my most difficult child, Sharon. Basically nama dia Sharon lah. Okay. Untuk berdasarkan cerita ni, kita punya tajuk hari ni adalah scapegoat child. Okay, untuk siapa-siapa yang belum tahu, sebenarnya kita nak tanya Kak Fin, yang soalan pertama, scapegoat child tu apa dan siapa sebenarnya benefit bila seorang anak tu dijadikan scapegoat? Okay. Sekarang ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak tanya dulu, siapa dekat sini pernah dengar perkataan scapegoat child? Pernah dengar tak? Kan kita main tutuh kan orang yang benda tu kan. Scapegoat child. Pernah dengar tak benda lah tu? Scapegoat child ni, kalau macam generasi korang mungkin panggil scapegoat lah. Dia sebenarnya memang dah panggil scapegoat. Tapi macam term orang muda tu lah. Tapi sebenarnya batch kita orang ni, dia lebih kurang the black sheep of the family lah. Dia lebih kurang semua kambing saja. Kami hitam, kami
kambing. Oh, susu Susu kambing. Okay. kambing. Tapi macam kiranya macam ni. Basically, okay, nak bagi korang faham dulu bila cakap pasal black sheep ni, macam biasanya kan orang ada bela kambing sebab banyak, tiba-tiba ada kambing kala hitam. Kambing kala hitam ni segala benda macam kalau zaman dulu-dulu ke macam dia kalau yang aneh ni mesti ada bad connotation with it. Betul tak? Okay. So sebagai contoh, kalau katalah di kalangan semua anak-anak yang sempurna tiba-tiba ada satu yang perangai. So apa-apa dia yang kena. So black sheep of the family ni biasanya macam yang satu singular kena point out. Tapi tak semestinya satu. Kadang-kadang dalam adik-beradik mungkin ada 5 orang, mungkin dia 2 orang bestie. So mak dia suka yang 3, yang 2 ni apa-apa kena. Engkau dengan abang kau sama, engkau dengan adik kau sama. Gitu. So yang lagi 3 orang cuba date macam dia orang ni. Gitu. So scapegoat ni dia lebih kepada macam istilahnya dikambing hitamkan lah. Maksudnya kalau ada apa-apa dia yang kena. Macam tu. Macam based on the stories just now, dia cakap dia dah try jadi yang paling perfect segala bagai, tapi apa-apa mak dia cakap engkau memang paling difficult macam tu kan. Ada tak yang kat sini rasa macam tu? Macam have you ever feel like macam you guys are so macam misunderstood? I want to say the word lah, misunderstood. Rasa macam aku tak salah pun, tapi kenapa aku juga yang salah macam tu? Macam soalan tu sendiri adalah kenapa sebab kau tak faham. So sebenarnya bila kita tak faham, orang pun tak faham, sebenarnya situasi dia miscom lah, dan kita semua ni misunderstood sebab sebagai contoh, akak cakap daripada pengalaman akak sendiri. Growing up, macam akak memang merasakan dia akak aneh sebab bukan saja kita rasa seorang-seorang, memang kena tuding pun. Macam tu ngah ni lain. Tapi akak alhamdulillah, abah akak memang tunggak akak lah. Akak kena dengan family besar. Family besar, adik-beradik segala bagai. Lepas tu adik-beradik kan biasa ngam dengan makcik-makcik segala bagai. So biasalah kan. So dan kadang-kadang macam of course my brothers and sisters macam they outgrew fasa tu, tapi kita yang terkena ni memang sampai kesudah. Faham tak? Kadang-kadang orang cakap dah lah masa kecil biasalah tu. Tapi kita yang hadap masa kecil macam faham tak? Orang tak faham betapa besarnya, pentingnya core memory kepada budak. Core memory membentuk siapa kita dan bagaimana kita settlekan masalah di waktu besar. Sebagai contoh, kalau akak tanya korang kat sini, apa korang punya macam inner childhood korang yang korang rasa macam tu kan? Apa tu? Apa term kalau opposite pula? Tu sabar sekejap Mai. Sabar Mi. Itu maksudnya the prodigal son. Bagus soalan ni. Kalau tadi scapegoat child, maksudnya anak yang selalu dikambing hitamkan. Ada satu lagi anak yang sentiasa macam gitu. Tu namanya prodigal son. Macam anak yang macam segala-galanya. Dia macam benda yang sama. Akak bagi contoh. Sorry akak bersepah sikit ni. Kalau akak dah divert haba ke audience ke, tarik akak balik. Macam ni. Katalah Along dengan Angah. Dua-dua ni pesennya lari. Faham tak? Dua-dua pesennya lari. Tapi macam Along ni lari, lepas tu dia balik. Angah ni lari, lepas tu dia balik. Along balik, macam wah, Along dah balik, Alhamdulillah. Tak apa, hidup susah ke kat Kuala Lumpur? Tak apa, biasalah kita hidup ni. Tapi Alhamdulillah dah balik ni, bagus. Tu Along. Tapi kalau Angah, itulah. Dah cakap dah kan? Dekat KL tu macam mana? Faham tak? Pernah tak rasa benda? Kalau pernah, tulis 1. Kalau tak faham, tulis 2. Macam, I tak boleh relate lah. Kalau kau tak relate, mungkin kau prodigal son. Prodigal son tu dia sama dengan golden child? Lebih kurang golden child lah. Kalau prodigal son tu lebih biblical sikit bunyi dia lah. The golden child tu ni. Siapa tu satu, Allah faham kan. So macam kiranya, kadang-kadang kita rasa macam, aku dah macam malahnya kan yang kalau anak yang scapegoat ni dia lebih cemerlang daripada yang prodigal son ni kadang-kadang. Tapi ada juga anak yang prodigal son ni dia perfect gila, belajar pandai lah segala bagai, lepas tu macam dia pun jadi koyak juga sebab kadang-kadang ada orang cakap ingat senang ke jadi anak yang sentiasa ni. Ini biasanya kakak yang pertama ataupun abang pertama yang ada sense of tanggungjawab lah. Tak semestinya lah kalau kau nombor 3 pun, tapi nombor 1 nombor 2 tu melingkup, so kau je lah yang pertama yang berjasa tu pertama jugalah. Faham tak? Jadi ada yang anak yang prodigal ni, yang golden child ni, dia pun rasa pressure juga. Kadang-kadang dia rasa kenapa adik-beradik aku yang ni semua fuck up. Dah aku seorang yang nak kena menjadi tonggak. Macam tu. So nak kata pasal macam family punya groove, adik-beradiknya groove, is not an easy topic. Dan akak pun tak boleh nak cakap hanya prodigal son saja yang kita macam tak payah nak kesian sangat sebab untunglah dia yang selalu jadi kambing hitam je paling kesian. Tak, sebenarnya ikut family juga. Kadang-kadang ada juga dalam family
anak tu dah jadi cemerlang nak apa, kena dengki pula. Faham tak? Kita pula merasakan elok dah aku ni jadi anak yang sempurna ni. Patutnya aku disayangi tapi kena maki juga. Yang macam tak akak ada dalam keluarga besar lah. Kalau kau tak menjadi, kau dimuliakan sebab so dia macam kiranya yang besar-besar ni macam ni. Aku lagi suka kalau anak-anak yang macam ni melingkup, jadi anak aku shine. Jadi diraikan yang melingkup. Faham tak? Faham. Pelik tak? Korang pernah dengar tak cerita macam tu? Kelakar kan? Tapi itulah dunia ni. Rasanya tu term dia apa ya? Busuk hati. Poppy plant. Pokok poppy. Pokok poppy. Pokok poppy. Kalau dalam satu ladang pokok poppy ni, dia basically dia akan nampak macam semua sama tinggi. Okay. Tapi kalau ada satu yang shine, pekebun tu dia akan potong yang tinggi tu. Oh, sebab? So that yang lain tu tak payah effort untuk sama ni. Dia kalau dia tak mampu untuk bagi yang lain tu sama tinggi, dia akan cut yang tinggi tu, so that macam aku tak payah nak effort lebih sangat. Faham. So ada dua orang kat sini boleh memberikan terma untuk korang. Akak dengan Kak Wan, kita dua-dua ni memang hantu trivia kalau tahu. Apa tu? Is it scapegoat ni boleh diguna pakai untuk keluarga besar juga. Sebenarnya dekat dalam office pun boleh. Ya, dalam office. Maksudnya dulu ni scapegoat. Boleh saya cerita sikit tapi macam dia hint-hint jauh lah dia macam ni. Macam tak semestinya hawa, orang lain pun ada. Macam kiranya kadang-kadang dekat dalam office, itulah namanya politik office. Macam katalah ada 10 orang. 9 orang ni geng saja tapi ada seorang ni aneh sikit. So macam apa-apa semua akan ditonyoh kepada yang aneh ni. Faham tak? Jadi dia akan cakap bawa tu betul tak ni? Scapegoat lah. Dia dikambing hitamkan. Dia kena ada yang kena sacrifice kan. Sebab dia sini sama tak dengan konsep dia dengan netizen? Bersedia netizen. Okey, macam ni. Siapa kat sini boleh kalau korang rasa korang adalahnya, tulis 1. Kalau korang tak pernah berdosa, tulis 1. Kalau korang ada dosa, tulis 2. Faham tak? Kalau korang ada dosa, tulis 1. Kalau korang tak ada dosa, tulis 2. InsyaAllah semuanya kita ada tulis nombor 1. Betul? Confirm lah. Bukanlah nak kata kita banggakan dosa. Bukan. Tapi kita semua lebih kurang ada saja dosanya. Now, netizen pula ada satu perangai macam ni. Kita tengok apa common sin tu. Maksudnya kalau katalah sin tu, dosa tu adalah satu dosa yang normal. So kita pinpointkan dosa yang tak normal supaya orang tonyoh dekat dosa orang tu saja. Faham tak? Okey, katalah siapa dekat sini tak pernah ngumpat? Pui! Tak payah tulis 1 atau 2. Aku tahu kita semuanya ada. Faham tak? Tapi kenapa kita tak fokus kepada dosa mengumpat tu? Sebab kita buat. Kita fokus pada dosa apa yang orang nampak. Dosa aurat, zina, tatu, minum harak segala bagai. Faham tak? Maksudnya kita point out kepada orang. Bila ada orang lain kena sacrifice, kita selamat. So dia macam selagi mana aku selamat, at least aku go for the next round. Faham tak? So scapegoat tajuk ni besar. Tapi kita akan limitkan pada family lah hari ni kan. Sorry panjang pula kita ni cerita ni. Okay. Tapi rasanya kalau anak tunggal macam tak je. Untunglah. Akak tak dapat nak borak panjang tentang anak tunggal sebab pengalaman akak pasal anak tunggal ni cuma ada 1 dan family kita ada 1 je anak tunggal. Yang macam ada macam itulah. Tapi ada macam kiranya kesatuan dia dengan family dia lah. Maksudnya anak tunggal tu dengan mak bapak dia satu unit lah. Gitu. Sebenarnya dah panjang cerita kan. Dia at the end of the day kan, segala boleh kita sharekan. Ini sekadar pengkategorian yang general. Korang jangan langsung pernah gunakan ini sebagai sandaran. Hawa anak nombor 2 padanlah hawa no, tak boleh macam tu. Sebab kita boleh gunakan untuk guideline. Sebagai contoh, Allah kata manusia tu pelupa. Kalau kau bukan pelupa, kau tak payah Allah kata aku ke? Kalau kau tak pelupa, kau memang selalu diingatkan dengan azik dengan Quran. So kau tak kategorilah. Kalau dalam Quran Allah kata orang-orang beriman dan sekian. Kau tanya, adakah aku beriman? Ada juga dalam Quran, wahai orang-orang yang kufar. Kau kena tanya macam, which category am I? Just because kita kena faham kategori-kategori supaya kita boleh buat decision. Aku nak masuk kategori mana? Make sense? Gitu. Periwinkle Petunia. Sweet Seta. Aina. Okay, saya rasa saya nak move on lah dekat soalan yang kedua. Korang ada soalan, korang tanya je tau. Cik Awu boleh bacakan. Yang ni pre-prepared
question. Kalau korang ada soalan on the dot, soalan tu tak sama macam kenapa tak keluar-keluar soalan ni, Cik tak terfikir ke? Tulis je. Betul. Okay. Kita punya soalan yang kedua ada adakah scapegoat child sebenarnya kita boleh katakan dia paling kuat dalam family? Sebab terpaksa bina jati diri dalam keadaan sentiasa terima layanan atau layanan yang basically tak adil lah. Faham? Okay. Kita akan ada satu benda, akak pun selalu guna kesalahan ni. Sebab apa? Sebab akak anak nombor 2. Anak nombor 2, biasalah semua drama. Look at me. Aku yang paling sedih. Gitu. Tak semestinya anak kelahiran kedua, tidak. Maksudnya anak yang tak dipilih ni adalah second child syndrome. Faham tak? Sebab dia as opposed to the first one yang sentiasa dipilih. So second child syndrome adalah anak yang tak dipilih. Tak kisah kau nombor 10 ke nombor 80 ke kalau mak kau ramai anak. Okay, so berkenaan dengan kuat. Of course lah kita yang tak dipilih, kita mesti rasa penat tau jadi kuat macam ni. Padahal kakak long, abang long pun semua penat juga. Dan sebenarnya kan, yang paling kesian, jujur kalau akak cakap, kalau korang tanya akak kan, okay, anak nombor 1 kan, mana lagi kesian? Sejujurnya, anak selain daripadanya. Sebab apa? Sebab drama semua centers around nombor 1, nombor 2. Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 10. Semua macam, dia orang kat tepi duduk drama macam, bongok betul lah. Benda lah ni kecil je siut. Macam tu, faham tak? Okay. Macam kalau dalam ayat tu, nombor 1, 2 dan lain-lain. Dan lain-lain. Faham tak? Macam kalau nombor 3, bukan tak ada mention pun. Kalau nombor 4 tu lain-lain lah. Faham tak? Sebenarnya semua orang kena kuat. Kakak macam nombor 1, nombor 2 ni dia kuat pasal macam dia dekat front liner. Macam kalau belah belakang nombor 3, nombor 4 nombor belakang kan. Dia kuat juga, kuat dengan diam. Dan orang selalu nampak kuat ni mesti macam dengan lantang segala bagai. Faham tak? Tersentuh terjentik tangkai jantung ke? Akak cakap tu sebab apa? Sebab akak ada adik bongsu. Adik-beradik akan 4 orang. Dan my life is so centered with me, my beef with my brother. Sebab macam before everything else, there were only you and me and my brother. Lepas tu macam kita orang memang tak ngam langsung. Lepas tu bila ada adik nombor 3, adik tu masuk tim Along. So begitulah kita orang sampai 12 tahun memang akak memang kena je dengan dia orang dulu. Kena tag team segala bagai. Lepas tu ada nombor 4. Lepas tu kita semua dah besar, macam matang segala bagai, dah okey semua kan. So yang akak selalu kesian adalah yang paling bongsu. Yang paling bongsu, dia sampai macam dia nak berdrama pun dia tak nak. Dia macam kadang-kadang akak selalu cakap, Dek, let it out. Jangan terpendam. Tak apalah, dia okey. Macam kadang-kadang aku rasa macam, everyone should rebel a little bit. Yes. Faham tak? Macam baru dia ada lepas. Dia macam, kalau kau semput ke batuk, lepas tu kau tahan batuk, macam mana rasa dia? Macam, gitu kan. Lama nak mengerem. Kan sakit gitu. So macam sebenarnya kadang-kadang akan sampai, and sesungguhnya kesian juga. Kadang-kadang dia ada juga momen-momen dia stress out and everything. So macam, kat situ akak nampak yang aku ni sebenarnya nak terlalu fokus dengan drama aku kuat segala bagai. Ada orang lebih kuat tapi silently macam. So I do believe kita semua kuat masing-masing. So dia macam ni. Kalau lah nak kata, akak pernah juga borak dengan macam adalah momen dengan Along akak borak kan macam semua benda awak Along lepas tu surprisingly dalam kepala otak dia tak dipilih. Aku macam, kau biar betul Riza. Dia macam, kau biar betul. Faham tak? Kadang-kadang kan akak merasakan lah, kita semua rasa tak dipilih sebenarnya. Tapi memang ada mak bapak yang menuding lah macam, aku memang tak suka dengan kau. Memang ada bapak macam tu. Tapi biasa commonly mak bapak, dia macam, kita pun tak tahu sebenarnya. Kita rasa mak abah kita sayang orang ni, sayang orang tu. Tapi sebenarnya semua ada fasa-fasa dia. Akak ada anak, baru ada 2 orang. Ada 2 orang anak. Ada hari yang ni aku rasa nak balon sampai kau lembik. Yang ada hari yang macam yang ni kau pula aku nak balon lembik. Ada hari masa aku nak balon dia ni sempurna. Ada hari nak balon dia ni sempurna. So dia ikut mood mak bapak kau juga. Asalkan kita kena sabar lah. Dan kepada semua, macam just because ada hari aku nak balon sampai lembik tu tak bermakna aku buat betul. Ada kadang-kadang ada masanya kan yang kalau akak tengok jangan akak, dalam kepala aku dah sedap dah semua.
Ada tak mak bapak macam aku? Kadang-kadang dia macam menduga gila. Dia macam akak tengok je dalam hati akak. Ini swing kat sini, pukul kat sini, cubit kat sini. Tapi dalam fikiran dia je. Sebab kau tahu. Sabar. Dia nak membesar. Akak kalau nak sabar macam ni je. Rumah yang sunyi tidak ada anak. Rumah yang sunyi tidak ada anak. So kalau aku nak ada anak, dia memang kena bising. Aduh, ya Allah. Okay. Okay. Ha. Seterusnya Ha. ada soalan Ni lagi. ada satu yang cakap tadi tu, betul Kak Fin, adik bongsu saya paling kesian. Alhamdulillah. So akak nak berpesan pada kakak-kakak dengan abang, kalau macam ada adik jauh. Akak jauh dengan adik akak yang bongsu 17 tahun. Kau bayangkan aku ambil result SPM dia dekat dalam tangan aku. Orang cakap, kau beranak ke masa SPM? Adik aku. Cakap apa? So bayangkan 17 tahun. So untuk kita yang ada adik jauh-jauh ke, macam even 10 tahun segala bagai kan, our moms and dads are tired already. Dia tak lagi macam masa dengan kita yang kerja balon je, kerja menengking itu kan. So adik kita bongsu ni mungkin dia dapat versi yang tone down and everything. So sometimes ada anak merasakan macam they don't matter. Faham tak? Macam dia rasa macam mak abah aku dia chill sangat. Macam aku buat salah pun tak kena marah. Buat salah pun kena bebel. Faham tak? Macam kadang-kadang ibarat macam rasa melukut di tepi gantang lah mungkin. Awak power pagi ni bukan main. Sebelum tu nak cakap roti ada tau. Diorang kata tadi katanya roti dah habis. Dia suruh dia suruh Kak Fin balik cepat buat roti. Sorry. Kita bukan nak kena balik tadi. Ini memang kat rumah. Ini kat rumah. Okay, akak nak pergi ke Kedah ni. Kejap lagi naik flight. Pukul 10. Akak gerak pukul 10.30. Okay, sambung. Okay, lepas tu tadi ada soalan daripada Milia. Dia kata, ada ke terms yang kombinasi kepada dua-dua perkara berikut? Manusia. Aku janganlah minat sibuk kategori-kategori je kau. Tapi sebenarnya begitulah. Macam kita ni, kita ada kombinasi of so many things. Macam kadang-kadang orang cakap, anak nombor 2 bagus dengan anak nombor 1. Kalau nombor 1, sebenarnya tak. Sebenarnya ikut orang. Ada anak nombor 2 serasi dengan anak nombor 1. Ada anak nombor 2 macam aku. Sebenarnya akak memang tak nak dengan anak nombor 1. Sebab aku pantang tu abang aku kan. Memang kita macam tengok abang aku sebenarnya. Tapi suami akak dia langsung bukan yang kategori anak nombor 1 yang biasa kita nampak dalam hidup kita tu. Contoh. So semua orang dia masing-masing. Kita just tahu dia untuk seronok. Tapi ni bukanlah pseudoscience. Maksudnya dia macam ni. Ada orang macam kata ya je benda lah ni. That's the best thing about sociology. Macam Kak Fin buat PhD sociology sekarang. Apa yang Kak Fin boleh cakap adalah lagi banyak akak belajar pengkategorian manusia, lagi akak sedar yang tak ada kategori yang supreme. Make sense tak? Faham tak? Maksudnya macam adakah anak nombor 1, adakah anak nombor 2? Tak ada. Maksudnya semua orang, memang kiranya lagi akak belajar sosiologi ni, lagi akak nampak apa yang Allah cakap tu betul. Semua orang ni dibinakan dengan berkabilah, berjantina, berkasta segala bagai untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal-kenal, dan itu yang kita akan value each other. Macam faham tak? Macam lagi kita sedar yang macam macam itu sekadar aku tahu kau macam ni, family kau tu aku macam ni gini. Apa yang kau tak ada yang aku ada, apa aku ada yang kau tak ada, so we merge, and then itu yang jadi awesome. Yang terindah antara kita yang hanya terindah sementara. Yang terbaik adalah yang bertakwa. Itu je. Kau anak nombor 2. Okay, so what? Kau bertakwa tak? Tak function. Apa macam kau anak orang kaya. Okay, so kau bertakwa tak? Tak function. Kau miskin. Kau patut boleh masuk syurga lebih awal 500 tahun. Tapi kau tak bertakwa. Tak function. Faham tak? Itulah. Betul. Cantik baju Kak Awal kata. Bukan Fin Jamal RTW. Bawah Fin Jamal RTW. Bawah lah. Anak antik lah. Okay. Is kata tiap manusia tak pernah sama. Lepas tu Nur Syafiqah, betul tak dia yang lebih baik atau yang lebih rendah? Kita ambil tahu dia sini. Macam bila kita ambil macam ni, macam berkahwin lah akak dengan suami. Kalau sebelum kita kahwin kan kita ada sejenis macam definition. Kalau dia mesti macam ni. Kalau macam ni mesti macam ni. And then you get to know people. And then kita tahu dia macam ni. Fasa kita kenal orang fasa surface. Lepas tu fasa kita nak redha, nak faham. Kita untuk justifikan orang, kita kena faham background dia macam mana.
Faham tak? Maksudnya, okay, katalah akak kawan dengan Hawa. Okay, first few weeks, first few months, okay, akak faham Hawa macam mana. Hawa macam mungkin senyap. Hawa jenis, ada hari senyap, ada hari cakap. Bila buat kerja, fokus. Bila gini. So, itu adalah fasa pertama. Ni akak ajar korang konsep ni supaya korang boleh nampak dunia ni lebih aman sikit. Fasa pertama, kita kenal orang secara surface. Fasa kedua adalah to understand why diorang begitu dekat surface tu. Faham tak? Macam okay, akak faham, masa kita awal-awal kan kita tak banyak cakap sebab akak observe Hawa. Wah, stalker. Kita sama-sama masih mengobserve observe masing-masing. Ya, dia observe aku observe dia. Sama-sama. Lepas tu, okay, bila akak nampak, oh Hawa gini. So, akak, bila kita kena orang on the surface, we take them as they are. Akak ulang bila kena orang on the surface, we take them as they are. Tak kisahlah, ni fasa ta'aruf. Okay, kau baru kenal kawan office kau baru kenal bakal tunang kau baru kenal, ini apa dia ada itu. Seandainya kau nak go deeper, then you have to understand background dia. So bila kita faham background dia, macam okay, Hawa gini-gini, Hawa gitu, Hawa gini-gini, background family Hawa macam mana. So macam lagi kita kenal, lagi kita dapat layer tu. Dan bila kita faham background dia macam tu, then kita boleh justifikan. Faham tak? Macam sebagai contoh, Hawa kalau kerja fokus nak mampui, memang dia macam kuda yang memacu straight saja. Okay, dan bila akak faham, oh Hawa macam tu sebab masa kecil Hawa aneh. Sebab orang suka cakap Hawa bodoh, tak pandai, lambat tangkap, Hawa kereta api skuter, kura-kura. Jadi Hawa punya childhood adalah aku dipanggil dengan satu gelaran, so aku nak besar untuk counter benda tu. So benda tu makan diri Hawa. Faham tak? Jadi Hawa nak jadi orang yang fokus. So fokus bukan pasal apa. Padahal tak ada bertanding. Aku dengan dia je kat sini. Buat apa dia nak terlalu beria pun, aku tak tahu kenapa. Tapi itulah dia. Sama juga macam akak. Akak define akak punya hidup sebagai kena bully. Padahal daripada umur berapa tahun, tak ada orang bully dah. Tak ada dah. Tapi cuma satu je katalah orang lain tak baik, akak tu triggered. Aku ingat aku pernah kena bully masa kecil dulu. Sebab your inner child is so torn and broken, yang kau memang membawa benda lah tu. So if you care for somebody yang kau tadi jumpa secara surface, lepas tu kau dah tahu okay dia macam ni, you ask yourself, kau boleh tak nak commit dengan karakter orang macam ni? Kalau kau tak boleh nak commit pada karakter macam tu, then maksudnya tak skufu lah. Gitu. Make sense tak? Faham tak? Kalau faham tulis satu. Okay tak? Muhammad Auni tanya, kakak saya ada sini tak? Kakak dia yang mana? Auni dua orang kakak kau kat sini. Hantu gaya bunian kat sini Auni. Okay, faham. Okay. Alhamdulillah. Jangan lupa baca soalan dekat Gram tau. Kesian dia. Yang ni dari Gram. Oh, ada dua screen member. Okay. Kalau korang suka setup macam ni, kita beli ke Hawa yang tempat screen tukar tu. Zam, okay Zam. Setuju Zam? Setuju tak? Okay. Zaid Nurin, saya tak dengar suara yang lain, boleh dengar ke? Kita minta maaf sangat-sangat sebab hari ni kita punya mic ada satu set je. Satu set je. Yang maybe bukan tak dengar langsung kan? Dengar sayup-sayup. Sayup-sayup. Aku malah tanya, masih awal lagi ke tajuk apa hari ni? Tajuk hari ni kita scapegoat child. Okay. Anak kambing. Anak kambing disembelih. Diana Ghazali, siapa tak dengar keluar masuk balik. Okay. Muhammad Oni, lambat dah tak kena. Dia kata lambat no cak nak baca. Tak kena dah timing. Sorry lah. Kita kena tunggu Kak Afi habis cakap dulu. Kau ajar lagi. Dua kau ajar dah seminit. Kau tak tahu. Aku tadi baru je baca komen tau. Ada orang kata, kalau buat podcast tu tak payahlah menyampuk-nyampuk host tu nak cakap. Sudah. Adalah satu komen. Tapi bukan kita punya lah. Orang lain punya. Lepas macam mana aku nak jadi co-host ni. Dengan akak awak gini je. Akak tak ambil hati. Okay. Tadi macam ada. Sekejap Dia kamera ni jauh sebab dulu bukan dululah, biasa kalau Jumaat kita ada skrin besar azam konyol kat situ. Assalamualaikum Kak Fin, semoga dipermudahkan segala urusan akak dan diberikan rezeki yang melimpah. Okey. Lepas tu tadi ada yang cakap, alah roti dah habis. Untuk makluman korang, roti untuk minggu ni tamat pada hari ni. Sorry lah korang. Kena bawa ke minggu depan. Kalau siapa nak order, nak beli dekat beg kuning, pergi
jenguk balik minggu depan. Akak pergi ke Kedah Al-Ustaz. Al-Ustaz. Al-Ustaz hari ni gerak, esoknya Inspin ke Inscan lah. Aku tak ingat lah. Inspin dekat Kedah lah. Ada jemputan cakap pasal mental health. 2 jam aku meng-KDKF nanti. Jom. Okay. Dan Kak Fin akan ada kat sana sampai balik sini 30 Esok. Balik sini esok. Tapi yang bahkan sampai 30. 28 hingga 30 tak ada. 30 kan kami. Esok baru Rabu. Akak dah balik esok. Oh ya ke? Okay. Tak apalah. Esok nak buat roti. Tak ada. Bukan tak boleh buat roti sebab hari Jumaat kan cuti. Itu sebabnya. Okay. Lupa. Nervous aku. Ya Allah. Kalau child yang parent strict. Sekejap dia naik laju sangat. Time ni lah dia banyak yang komen. Siapa korang seronok tak? Okay, kalau seronok tu seronok. Okay, daripada Syah. Kalau child yang parent strict dengan kita, tapi dengan child yang lain tak strict tu kira apa? Sekejap. Parents tu strict dengan kita, tapi dengan yang lain dia tak strict. Okay, akak nak teka. Awak anak yang atas, betul? Betul ke tak? Maksudnya awak anak yang macam yang strict tu pada anak nombor 1, nombor 2, nombor 3 gitu. Yang lepas tu nombor hujung-hujung dah tak strict. Betul atau tidak? Adakah sebab dia perempuan yang lain lelaki? Sukalah santai gini. Tapi kalau macam tak boleh selalu sebab tak jual roti aku. Betul. Okay, untuk kata betul tadi kan dia macam ni. Kak Fi nak share kata this lupa nama doktor ni. Rambut dia Yahudi yang power. Akak suka share tu. Murter. Allahu Akbar. Siapa nama dia? Ada tak yang sebutkan nama? Tak apa. Gabor. Yes, Gabor. Yes. Korang tahu akak suka rujuk dia. Gabor Mate tu. Dia sangat akak nak bagi backstory sikit. Kalau bab motivasi dengan psikologi, dengan sosiologi, akak suka refer dia. Gabor Mate. Bukan refer totok maksudnya banyak benda dia cakap tu yang macam yang gitu. Memang selari dengan akak punya school of thought. Apa itu kalau yang macam yang keduniaan sikit. Kalau yang keagamaan, akak sangat suka Syekh Asim. Syekh Asim, kenapa? Dua-dua ni apa persamaan diorang? Diorang tak cerita diorang perfect background. Contoh Ustaz Syekh Hasim, dia pernah cerita, dia kata macam dia masa dalam kelas kelas kita orang tengah belajar kitab Adab Al-Mufrad, cakap pasal masa senggang and everything lah. Lepas tu dia cerita, dia kata anak-anak dia perempuan bangun lambat. Lepas tu akak terkejut sebab kita tak biasa dengar macam faham tak? Tapi dia bukanlah macam yang ada je ustaz-ustaz kat Malaysia ni cerita kita ni yang penting hati. Bukan macam maksudnya macam dia nak cakap yang manusia ni struggle lebih kurang sama je. Dan dia cakap lah dia anak-anak perempuan, dia suka kamera, dia berpesan pada anak dia benda ni boleh, benda tak boleh gitu. Tapi macam faham tak, benda tu realistic. So I like him for that. Dia buat akak rasa macam benda ni manusia. Sama juga dengan Dr. Gabor Mate tu, dia dia memang antara awal-awal dia kata awal-awal dia baran gila. Dia ingat salah satu cerita dia yang akak takkan lupa sampai sekarang adalah pernah masa tu birthday dia, anak dia dalam umur 3-4 tahun. Lepas tu macam semua orang nyanyikan lagu happy birthday pada Dr. Gabor ni lah. Lepas tu dia excited lah macam happy birthday. Bukanlah excited sangat, nyanyi biasalah. Anak dia tak nyanyi. So kat situ dia rasa kau kena nyanyi lah. Kan orang tengok ni. Nampak macam kita tak berkasih sayang. Lepas tu macam nampak macam apa pasal kau ni hari aku. Waktu pump dia seligi pula tu. Dia macam tak adalah umur yang toddler tu, macam 3-4 tahun ke 5-6 tahun gitulah. Tapi so dekat situ dia cerita, dia kata dia sedar sangat it's no longer about my birthday, it's about my ego. Dia macam asalnya masa tu dia marah, dia kata anak dia tak dengar cakap. Kemudian dia sedar yang sebenarnya aku bukan marah anak aku tak dengar cakap. Aku marah pasal anak aku tak raikan aku. Aku sepatutnya disayangi. Kenapa dia tak sayang aku? Sebab dia punya backstory dia. Masa dia kecil dia anak yang tak disayangi and everything. Make sense? So what I'm trying to tell you this. Kalau Dr. Gabor Mate ni dia ada cakap. Dia kata macam kita ada mak bapak yang sama. Anak ada 5 orang contoh. Anak-anak 5 orang ni ada 2 mak bapak yang sama ni still tak dapat mak bapak yang sama. Sebab social kasta kita, mungkin usia and everything. Contoh. Macam akak. Waktu korang ambil contoh macam ni. Korang nampak akak depan korang dah lama kan. Beza tak cara akak jadi parent untuk Juna
masa Juna growing up dengan masa akak sekarang membesarkan Sakti. Beza. Apa bezanya? Satu, social. Satu lagi, agama. Satu lagi, dari segi harta. So, macam-macam berbeza. So, mak bapak yang sama mendapat mak bapak yang berbeza pada anak yang tak sama. Faham tak? So, maybe awak rasa tadi kenapa mak bapak ni dengan saya dengan anak nombor 2, nombor 3 strict, tapi yang ujung-ujung tu tak. Berkemungkinan besar biasanya lah mak-mak bapak yang usia-usia kita ni, kalau macam mak bapak muda ni dia panas lagi, baran lagi semua tu kan. Macam kalau dah usia-usia 40 ni ada anak kecil, kita lebih bertenang sebab sebagai contoh. Kalau katalah macam akak jadi mak bapak masa umur 20 lebih, waktu akak pun sendiri tengah rebel dan baran dengan dunia. Lepas tu kepada siapa yang akak akan luahkan? Kepada anak sebenarnya. Bila akak dah besar ni, macam benda sama kalau dulu akak macam boleh nak marah, tapi bila Sakti buat, sebelum akak nak marah, akak tanya macam ni. Salah dia ke salah aku? Salah aku sebenarnya, aku yang bubuh barang kat sini. Faham tak? Kalau macam kita dulu, sikit terus snap. So gitulah. So at the end of the day, again, kalau kita sudi untuk maafkan mak bapak kita dan kekurangan diorang tu, maafkan. Kalau belum, relax dulu. Yang penting jangan tulis kat social media. Akak tu terang, benda-benda macam ni tak payah tulis kat social media. Contohlah semalam ada dekat thread ni, dia cakap dia pergi scan gender baby. Lepas tu dia dah ramai anak perempuan. Dia macam nak anak lelaki. So dia tulislah kekecewaan dia semua. Orang tak marah kau kecewa. Sekarang kau lah kau nak kecewa, semua orang boleh kecewa, nak jantina apa, kita faham. Jangan tulis. Yes. Tu je. Satu, macam internet trails ni takkan hilang. It stays forever. Aku ni sekarang dah bernikah, gambar aku tengah berepek zaman dulu masih ada lagi. Kau nak buat macam mana? Kau minta ampun pada Allah je lah. Walau orang datang pada kafe macam, jangan lupa gambar kau bersepah lagi tu. Kau search buat apa? Sebenarnya itu aja. Kau search buat apa? Benda dah lepas. Faham tak? Dia kalau kau nak cari, dia memang bersepah lah benda-benda macam ni dekat ni. Dan anak kita pun akan besar. Be careful with what we type. Kenapa kau rasa macam kau hanya hidup zaman sekarang dan anak kau takkan jumpa kau? Kau akan jumpa. Tak jauh-jauh Sakti ni. Mami, kawan adik cakap dia nampak Mami tak pakai tudung. Aku macam, I cakap dengan macam ni, Sakti, orang nak cari macam-macam pasal Mami ada dekat internet tu. Adik kenal Mami sekarang, adik nampak Mami sekarang ni nak jalan tak pakai tudung, Mami tak boleh. Apatah lagi tak pakai nikah. Gitu kan. So, gitulah. Wallahualam bisawab. Hopefully I answer question lah. Komen daripada Husna Tahir. Kak Husna, hayo. Putera kita Husna ingat Kak Husna ni. Husna. Membesarkan anak sambil parents tu pun sebenarnya sedang membesar. Bukan besar in terms of physical Itu pun juga. Dari segi didikan lah, maksudnya kita mendidik anak sebenarnya parents tu pun sedang mendidik diri We sendiri are juga. growing with each other. Dan sebenarnya tak berdosa pun, cakap je. Kak Fin dah gunakan ni, Kak Fin bereksperimen mendalah ni dengan Sakti. Yang mana benda Kak Fin tak tahu, Kak Fin cakap, Sakti jom kita belajar sama-sama lah. Mami pun tak tahu juga. Dan Sakti tak pernah ada rasa, kesian mak aku bodoh. Tak. Anak kita okey. Kadang-kadang dia ada juga tanya macam, Mami tak tahu ke? Lepas tu akak cakap macam ni je, Dek, yang maha mengetahui cuma Allah, Dek. Yes. Betul. Dan sebab kita orang apa-apa, dia macam ni ada parents, ada tak parents kat sini, parents dengan anak-anak kecil? Ada tak? Kalau ada tulis 1, kalau tak ada tulis 2. Ada tak? Akak ada satu benda yang akan nak share. Berkenaan dengan anak-anak ni. Saya, okey. Allah, tiba-tiba aku terlupa nak cakap pasal okey, dah. Okey, ada. Okey, tak ada. Okey, ada yang tak ada. So macam ni. Seandainya korang ada anak kecil, kalau dah besar mungkin terlambat, tapi boleh je kita start balik research tak ada salah pun. Tapi dia macam ni. Ada anak kecil, jangan biasakan konsep momok. Konsep momok, konsep hantu, takut-takut ke anak tu tak payah dulu. Sebab apa? Sebab itu kau memberikan sense of authority kepada anak. Maksudnya, katalah anak nangis kan, polis. Budak tu tak tahu polis tu apa pun. Kalau polis datang pun dia tak tahu buat apa. Tapi because kau mengajar yang polis, maksud kau kena takut. Ataupun hantu, ambil dia ni hantu, maksud dia kena faham, ini benda aku kena takut. Faham tak? So the point of authority yang pertama kau kena sentiasa sampai sekarang adalah Allah Azza wa Jal. Sebab apa?
macam apa-apa, jadikan bila dekat dalam rumah ni apa-apa sekalipun, kita orang tak ada macam buatlah macam tu, polis tangkap juga, tak ada. Dia cakap, "Dek, benda-benda semua Allah nampak semua." Everything kita just cakap Allah memantau kita. Allah tengah tengok. Dan kalau katalah kita masih buat silap, cakap je lah, "Mami pun struggle lagi, ada doakanlah Mami ya." Macam kita pun apa-apa borak pasal ending kita nak syurga. Tapi kalau macam ending nak syurga, tapi kau ada campur-campur aduk dengan macam polis tangkap hantu tetek ambil, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Dah terbiasa. Okay, benda-benda macam tu. Faham So macam kita tak nak, adakah apa dekat Gram sini kedua. Kak Fin, out of topic, sorry nak tanya, macam mana time buka tak weekend 9 hingga 10 Mei nak pergi? Buka. Okay, insyaAllah buka. Terima kasih Mei datang ke makan kedai Tom Yum. Okay, alright. Okay, tapi bagel segala bagi dah habis ke Azam? Bagel ke muffin semua tu? Azam, cik tolong check. Azam, tolong check Azam. Okay, sambung. Siapa yang tanya pasal Kencana Thai tu, insyaAllah biasanya kalau tutup dekat kita punya Google Map tu, dia Bosri dia akan update kat situ. Betul. Hari tu tutup atau buka. Okay, thank you. You're welcome. Dah nak standby. Ya dah habis dah. Dah habis semua. Apanya? Yang bagel muffin tu semua. Alhamdulillah. Okay. Rasanya kita boleh move pada soalan yang terakhir lah. Untuk seorang yang sedar dia mungkin scapegoat child, apa langkah realistik yang boleh diambil untuk keluar daripada label tu tanpa putuskan hubungan keluarga, ataupun andai katalah parents dia memang sejenis yang memang dah pilih tak suka. Tak nak di label derhaka. Define dulu putus keluarga tu macam mana. Faham tak soalan tu? Okay. Tolong tuliskan kat akak kat sini, apa maksud putus keluarga. Salam Kak Fin. Salam. Hai Salina. Assalamualaikum. Ini hanya pada hari Selasa. Okay. Selasa. Kopi dengan Kak Fin. Apa maksud putus keluarga? Sementara korang nak type tu, mungkinlah putus keluarga tu adalah macam kita dah tak balik-balik langsung. Ada tak Siti Zubaidah? Assalamualaikum Kak Fin. Sejak ke belakang ni saya sedih saja. Tak apa, insyaAllah. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Allah ada dengan kita. Jangan sedih, jangan takut. Okay. Mungkin macam based on yang cerita yang pertama tadi, dia kata tahun ni dia tak balik raya. Faham? Okay. Tak balik raya, berjauh. Dia macam ni, bila kata putus, adakah berjauh tu putus? Anggap tak ada pula aku punya ni getah dia kejap lagi boleh tunjuk. Get ready with me. Back dalam back edition. Getah. Okay, dalam getah. Kalau putus, kertak, putus. Tak boleh sambung balik. Kalau getah ni dia tarik dulu. Adakah tu putus? Tak putus. Reganglah sekejap. Sebenarnya tak salah untuk berjauh sekejap. Tak payah makin hamun lah. Just cakap macam, busy sikit lah hari ni. Kau asyik busy. Minta maaf mak, bukannya tak nak balik. InsyaAllah saya cuba ya. Gitu. Still cakap baik-baik itu tak datang. Cuma dia macam, dia kalau jauh ni, senang sikit nak beralasan. Kalau macam dekat nak cakap memang susah. Kalau kita serumah, itu susah. Boleh pindah dulu. Abah Kak Fin selalu pesan. Macam kalau pun nak duduk dekat serumah, at least sewa luar lah. Sewa sebelah rumah pun tak apa. Dia kena ada asing gitu lah. So, kalau tadi kita, macam kita mungkin sedar kita lah scapegoatnya. Tapi macam mana nak berjauh tanpa putuskan saudara segala bagai. So, alhamdulillah. Hijrah negeri ke apa benda. Memang itu je kita restart life lah. Macam mana. Memanglah sakit. Memanglah mahal segala bagai. Tapi, at least kita sejukkan hati sikit lah. Gitu. Tapi kalau katalah tak mampu segala bagai, hadap. Hidup ni penuh dengan pilihan. Cumanya ada pilihan susah, ada pilihan senang. Kalau pilihan tu, saya memilih benda lebih senang, jarang. Jarang orang dapat pilihan yang lebih senang. Jarang. Orang yang ada pilihan tu dia ada privilege. Dan biasanya kita yang macam kita pilihan apa yang ada ni, kita kena kuat semangat dan kita macam okay, apa yang ada sekarang ni. Yang kita ada timbang tara. Maksudnya okay, kalau yang ni mesti ada benda beratnya, benda ringannya. Yang ni benda berat, benda ringan. So mana yang kita nak? Berat. Macam akan tanya korang tempat kerja baru, gaji mahal tapi jauh dari family. Tempat kedua, gaji murah tapi dekat dari family. Tempat ketiga, gaji mahal, pekerja dia macam-macam. So, itu akan terpulang kepada kita. Ada jenis orang, dia memang kebetulan tak suka orang.
So tak apa lah, jauh the best. Sebagai contoh Kak Fin dapat macam mungkin orang cakap, best ni Kak Fin dulu macam duduk overseas, gaji berkepuk-kepuk, dapat banglau, dapat flight, dapat Europe dan segala bagai. Sebab akak memang buang semua orang. Jujur akak cakap, untuk orang yang suka bersosial, yang setiap ujung minggu nak kena pergi wayang, kau tak boleh hidup kat situ. Akak tak pergi, macam akak dengan suami kita tak, aku tak ingat bila terakhir kita tengok wayang, aku tak minat dalam situ. Akak dengan suami kita adalah orang yang macam, kalau kita punya weekend, tolong jangan rasa jijik kat kita. Kita punya weekend adalah lepak rumah baring anak beranak tengok TV. Ya Allah, hina ke? Kan macam kalau nak pergi jalan ke apa benda, tak tahulah, ada masa macam lain orang. So macam mungkin ada orang merasakan best ni hidup macam Kak Fin, tapi tak ada apa-apa. Kedai makan susah dapat, apa macam memang hidup kita memang dia jadi macam, kau bayangkan kau dah biasa duduk KL, tiba-tiba kau kena pindah duduk dekat Sandakan yang belah pedalaman. Tapi gaji kau berdebu-berdebu tapi macam Tapi the chance untuk to spend the money pun tak ada. Itu sebabnya kita terus jadi financial free, debt free masa tu. Sebab tak ada apa nak beli. Lepas tu macam kiranya tak tahu macam macam duit banyak pun anak tak boleh, mainan yang ada pun benda macam benda cak-cak ayam yang jenis opek rakit lah apa segala bagai, macam faham tak? But it depends on you. Ada setengah orang tak kisah, ada orang kisah. So macam pilihan-pilihan tu tertakluk pada kita ni jenis macam mana. So bagi akak lah, kalau katalah kita sedar kita scapegoat lah segala bagai, so apa yang kita boleh buat? Apa yang paling ringan lah macam untuk segala yang berat ni. Dia macam ni, akak pernah pesan macam kahwin susah, tak kahwin susah, makan susah, kenyang sangat pun susah, haus susah, hiking susah, semua susah. Tapi pilih susah mana yang lebih senang untuk kau. Make sense tak? Everything is hard. Adakah macam akak tanya, sebab itu akak dengan Hawa ada satu jenaka yang sebab akak suka lawak tu. Sebab Hawa pernah masuk live, lepas tu dia cakap, best kan jadi majikan. Sampai sekarang dia gelak benda lah tu. Sebab dia akhirnya dapat duduk serumah dengan akak waktu bekerja ni, dia nampak akak macam mana dalam rumah. Bo, lepas kudung. Sampai akak pun tak perasan sampai Hawa point out. Dia kata, sebab akak cakap, kesian Hawa balik je lah, dah tak ada kerja ni. Lepas tu Hawa cakap, bos saya balik, tapi bos sampai tengah malam bos bakar roti. Lepas tu bangun pagi bos dah siap dah roti apa semua. Lepas tu macam, gitu. Tapi macam lain orang, sebab ini je pilihan yang akak ada. Macam orang cakap, best lah Kak Fin jadi suruh rumah, kerja dari rumah. Kau rasa kalau aku dua option? Sebab Juna tak boleh nak ditinggalkan. So lain orang lain lah dia punya ninya tu. Gitu. Okay. Daripada Uyan Rul. Assalamualaikum Kak Fin. Salam. Okay. Sambil tu akak nak setting Grab boleh ke? Boleh. Okay. Tak apa. Kita live sampailah Grab ada. Boleh ke? Saya tengah mayang. Saya tengok wayang dengan Mak Abah first time tengok cerita The Voice of Hind Rajab. First and last. Oh, Masya Allah. Akak tak boleh ke situ. Akak cukup dengan dokumentari. Hoi. Sekejap Grab kan? Get. Ya. Kejap kurang. Alah, sekarang pula nak paski. Nantilah dulu. Okay. Car kan? Where tu KLIA 1. Malaysia tak ada motor lagi. Gojek. Tapi awkward pula kalau naik Gojek kan? Macam abang, depan sikit abang. Duduk paling ujung belakang. Yes. KLIA 31. Kat sini, choose a pick up. Korang kalau ada apa-apa cadangan ataupun soalan ataupun rasa macam tak puas hati tapi macam malu nak betah dekat dalam live ni kan, luahkan je dekat kita punya email, copy dengan Kak Fin, KOPIDENGANKAKFYNN@gmail.com. Okay. Ini car taxi book. Is kata naik dengan saya lah Kak engkau. Entah tak ikut ni Weh, dah ada orang ni. Ni nak pergi ni RM21 nak on hold, tak apa. On hold Sambung. Okay. Korang kalau tak ada apa-apa soalan, sebenarnya kalau boleh kita nak tamatkan di sini. Tak apa, lihat je. Siapa nak tengok apa dalam beg saya? Sekejap, aku suka daripada tadi. Saya like like packer. Oh, dah on the way already. Okay, got it. Okay. 7 minit. Okay, kita ada 7 minit. Kalau 7 minit. Okay, apa ada dekat dalam beg saya? Saya kalau travel memang saya like je. MacBook, granola, jubah. Nampak?
jubah pinjaman RTW tak iron pun boleh macam kan. Yes. Memang best buat travel. Okay. Ini. Lepas tu charger. Kopi Juna, susu Juna. Charger. Siapa nak? Ini untuk ni tau. Best tak nanti? Nanti kalau diorang beli kopi Juna ke apalah hari Azam. Okey Azam. Minggu depan kot. Daripada Faizal tadi, sarapan so cookies jenis berlari, cicah susu Lux Juna. Sedap. So ini mak akak punya iPad kat sana dalam tu dia dah. Siti Hajar, Kak Fin nak travel mana? Maaf baru masuk. Tak apa, nak pergi Kedah je. Kita nak pergi utara. Bukan kita. Kak Fin nak pergi utara. Lepas ni bawa Hawa lah. Sebab macam tak, kita nak cakap, nak ajak Hawa macam boleh ke nak teman. Tapi macam takut sebab dulu lah. Takut macam staff rasa macam terbeban kena ngikut segala bagai. Sekarang rupanya bos kan nak ajak je saya lah. Aku bagai mengantuk di Suruh Bantal. Okay. Lagi ada pun sempat lagi 1-2 soalan lagi ni. Satu soalan. Satu. Sebelum saya korang buat outro. rasa jijik tak pinjaman beg anak? Daripada Salina, kalau dekat company banyak sangat maksiat atau skandal, apa yang terbaik untuk tegur sebab dia adalah bos saya? Dia kalau macam benda yang buat tu orang lebih atas, dia sini kalau bahagian menegur, dia biasa orang atas yang boleh tegur kaum bawah. Bukan kita tak boleh tegur, boleh. Tapi takut macam-macam tindakan dan segala bagai kan. So apa yang Kak boleh cadang? Bapak kau 88. Okay. Apa yang Kak boleh cadang? Cari orang yang lebih dihormati. Yang kalau dia cakap orang akan segan sikit. Contohnya pegawai pencegah maksiat. Tak payah tegur ke report terus. Tapi macam mungkin dia ada mak opak dia ke segala bagai ke. Akak kan, akak orang yang kan kita ni ada layer of iman kan. Akak iman yang paling nipis sekali. Akak tak mampu nak tegur secara mulut, akak tak mampu nak tegur secara marah, secara tangan. So lalas akak memang akan belah. Akak kalau akak tak boleh berada kat tempat tu, akak gerak. Walaupun katalah tempat ni jauh lebih best daripada option yang ada. Tapi sebab akak tak suka nak what's the word for it? Tak suka nak justify. Bukan justify, bertingkah apa confrontation. Akak tak suka confrontation. So akak lebih rela gerak. Sebab kalau akak confront orang itu je keluar. Lepas tu keluar down. Gedebung pintu tu. Pergi hiking ke? Tak lah. Tapi boleh. Dia ada buat. Nak habis bateri ke? Nak habis bateri dah. Okay, Jumaat ni tak ada makan-makan lah kan? Jumaat ni cuti. Hari buruh, cuti. Mahal nak kena bayar awal hari Jumaat lupa nak ambil cincin aku. Ya Allah, itu aku nak berjalan lupa cincin puluk. Yang ini. Korang borang kejap. Ini cincin saya. Ya. Untitled.jpg. Dia kata kampung saya tu. Apa tu? Kampung tempat bos nak pergi kot. Ya ke? Nak tanya. Kampung awak dekat ni nak tanya. Ada Haji Urut tak? Biasalah. Ini je lah masa aku boleh me time ni. Ada ke tempat-tempat urut-urut? Ataupun macam spa ke Haji Urut ada ke? Kak Afif pergi seorang ke? Gitulah isu hidup kita ni. Dah berjanji dengan Sakti nak call. Aku punya bateri boleh ni. Okey, ada tinggal 5 minit. 43 minit. Allah Allah. Ni tanya pakai beg ni nak pergi hiking ke? Gamak aku tanya macam tu. Entah sampai. Betul lah Auni. Dia dibaca lambat. Dia akak dah baca dah tadi Jawa. Okey. Lagi. Okay, korang terima kasih banyak menemani saya. Sebelum tu, korang suka ke tidak setting Cik Awa ni? Suka tak? Kalau suka, cakap suka. Saya suka. Saya suka. Okay, rasanya kita nak tutupkan je. Nak tutupkan kita punya live suka hari ni. Suka sangat lah. Hidup semua suka lah. Kakak saya ada apa? Ada jemputan cakap pasal mental health. InsyaAllah. So nanti ini setiap hari Selasa tau. Selasa. Okay. Kakak saya ada spa. Wow. Ni biar betul. Dekat sana, utara dekat sana. Dekat Kedah ke? Akak nak pergi ni. Orang cakap Kedah. Kalau tak kat saya Berjaya. Tumbuk dia. Kak Fin bila Akmal dekat Selangor, Kak Fin dekat utara. Alah. Itu namanya cintanya bersipur rapi. Gitu. Okay. So apa-apa nanti ni. Ni kalau ada cakap tahu nak ikut. Macam mana nak ikut tu? Masuk dalam beg ni.
Baik ni. Okay, bye-bye korang semua. Okay. Doakan Kak Fin cakap fi amanillah. Semoga dalam jagaan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada dengan Kak Arini. Oh, dah sampai, dah sampai. Okay, bye. Okay, bye. Bye sayang. Okay. Okay. Mic tu. Jangan dibawa. Okay. Hello, ya. Kejap Okay. Okay, saya tetap buat closing juga walaupun Kak Fi dah gerak. Babe. Agak huru-hara ya hari ni. Aduh Kak Fin ni. Itulah yang aku ada hari-hari korang. Kacau balau beliau. Ya betul. Kak Hawa time. Yes. Okay, sekarang saya nak closingkan kita punya live ni. Kita nak tutup lah, nak bagi penutup kan. Aku gerak je kata tak bagi. Kenapa tak bagi closing? Cik kan. Kak Hawa je hiking nanti. Lah ya je kau. Okay. Based on kita punya topik hari ni scapegoat child, tapi tak kisahlah scapegoat child ke golden child ke, sebenarnya kalau yang kita kata kan ada soalan nombor 2 tadi, adakah scapegoat child ni sebenarnya kita katakan dia anak yang paling kuat, dan ada juga point Kak Fin yang kata sebenarnya masing-masing merasakan dia anak yang tak dipilih. Kita rasa dia dipilih, dia pula rasa kita yang dipilih. Masing-masing rasa tak dipilih kan. Kalau ikutkan it's up to us nak hadap benda tu macam mana, and then at least dan kalau kita keep on saying dia ni kuat lah, jangan ingat kalau kita kata seseorang tu kuat ataupun dia kata aku kuat je, aku okey je, tak bermakna dia tak terluka. Jadi kita buat baik je lah dengan orang sekeliling kita. Okay. Saya rasa itu je perkongsian kita pada hari ini. Jika anda semua ada sebarang cerita, cadangan, pertanyaan atau luahan hati, jangan segan untuk hantarkan ke email kita kopidengankakfin@gmail.com kopidengankakfyn@gmail.com. Terima kasih kerana kekal setia meluangkan masa menyaksikan live kami. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan pada hari dalam waktu yang sama dalam segmen Kopi dengan Kak Fin, di mana kami akan merungkai soal hati anda.